dia basuh dengan apa? Dengan air Zam-Zam, dan dimasukkan kembali hatiku dan dicantumkan kembali. Itu ketika umur Nabi 4 tahun. Satu lagi peristiwa Nabi dibelah dadanya ketika sebelum berlakunya Nabi di-Mi'rajkan, ketika Isra Mi'raj, Nabi diangkat oleh Allah Ta'ala, Isra dan Mi'raj. Baik. Sahabat Nabi, diceritakan pada Sayyidina Anas bin Malik, dia kata, memang aku sendiri menyaksikan dekat dada Nabi ni memang nampak bekas jahitan. Sahabat Nabi nampak dekat dada Nabi ni memang ada bekas jahitan di tengah-tengah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan benar peristiwa itu berlaku. Itulah peristiwa Nabi dibelah. Kemudian bila umur Nabi 4 tahun, maka berlaku pula peristiwa yang sangat mengerikan itu. Maka Nabi pun dihantar pula oleh Halimatus Sa'diyah ke pangkuan bunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ketika Nabi bersama dengan Halimatus Sa'diyah, duduk dengan Halimatus Sa'diyah, Nabi telah pun diajar oleh keluarga Halimatus Sa'diyah untuk bekerja. Nabi kecil-kecil lagi dah bekerja, tuan-tuan. Bayangkan kerjanya apa? Mengembala kambing. Dan Nabi sangat mahir dalam pekerjaan mengembala kambing. Saya pun pernah juga bela kambing sekejap. Dah 2-3 tahun lah, lepas Covid lagi. Rupanya bela kambing ni, tuan-tuan, betul lah, tak semudah yang disangka. Nampak macam kita bela kucing, bela ayam. Bela kambing ni memang, orang kata apa, lebih pada orang lagi lah, tuan-tuan, sebenarnya. Sebab tu kenapa Nabi, hikmahnya kenapa Nabi bela kambing, Nabi dia apa nama mengembala kambing sebab tu kecil, kerana Nabi tak diajar sifat macam mana nak mengenal sifat-sifat manusia tu. Kadang-kadang ada sebiji macam perangai kambing juga, yang degilnya, yang nak makan saja, yang nak mengawal saja. Kambing itu tu tuan. Lepas tu siapa bela kambing ni, kalau betul-betul memang setahun dia boleh 2-3 kali dia beranak. Itu kalau beranak kembal lagi best kan. Kadang kembal 3 ekor, oh itu memang seronok lah. Memang berkembang biak lah. Tapi makannya masyarakat, makannya makan, macam kita lah agaknya. Kita ada makan apa? Makan pagi, sarapan pagi, makan breakfast, minum pagi pukul 10 tengah hari. Lepas tengah hari ada minum petang. Lepas tu makan malam ada sapu lagi kan. Kambing pun kalau tak ada kawan makan ni memang ngunyah. Itu perangai kambing. Yang degil pun degil. Degil pun degil. Ada memang 2-3 ekor tu memanglah dalam satu kumpulan tu memang tak ada orang kata nak menanduk aja nak melompat aja. Itu kalau dengan saya memang sebelah awal dia buat laut Baik. Itulah pekerjaan Nabi. Nabi sabda pada para sahabat, ana a'rabukum wa ana quraisyun wasturdi'tu fi bani Sa'ad bin Abi Bakr. Aku adalah orang yang fasih bahasanya. Nabi ni juga bila duduk dekat perkampungan Bani Sa'ad dengan Halimatus Sa'diyah ni, Nabi diajar dengan bahasa Fusha. Arab ni tuan-tuan, kalau sekarang ni susah nak jumpa Arab yang boleh cakap bahasa baku. Fusha. Nabi bercakap dengan bahasa Fusha, bahasa baku. Jadi tak cakap bahasa-bahasa apa nama, orang kata sekarang bahasa rojak lah. Kini orang kata pun bahasa Ami sekarang. Orang Arab banyak sekarang guna bahasa Ami. Tak kira Saudi pun sama sekarang. Kalau belah-belah bukan Saudi lagi lah, kuat. Jadi Nabi kata, kata Nabi, orang yang paling fasih bahasa ini. Dan akulah orang Quraisy, dan aku dibesarkan dalam keluarga Bani Sa'ad. Maksudnya keluarga Bani Sa'ad ketika itu terkenal dengan kerjaan mengembala kambing. Baik, maka Nabi pun dipulangkanlah kepada ibu bunda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang pun tuan-tuan, ialah mak mana yang lepas lahirkan anak, kemudian sampai umur 2 tahun duduk dengan orang lain, kemudian minta pula sambung, duduk dengan orang lain, sampai umur 4 tahun, anaknya umur 4 tahun baru jumpa anak yang dikasihinya tu, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana dikembalikan Nabi kepada bunda dia,
Sayyidatina Aminah, maka Sayyidah Aminah sangat gembira dengan kepulangan anak kesayangan ni. Dalam tuan-tuan pala-palahi serah pada orang umur 4 tahun baru dapat semula duduk dengan anak, maka memang setiap harilah disebutkan bonda Nabi bersama dengan Nabi. Kata apa, setiap masa tu bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam riwayat disebutkan setiap kali Aminah melihat wajah Rasulullah, wajah Muhammad, wajah anaknya, setiap itulah dia akan teringatkan kepada suaminya. Siapa dia? Abdullah yang meninggal dunia ketika mana Nabi masih lagi dalam kandungan, umur 2 bulan dalam kandungan. Baik. Maka duduklah Nabi dengan bondanya yang tercinta. Sehinggalah umur Nabi mencecah umur 6 tahun. Kalau tadi balik semula umur 4 tahun, dalam riwayat lain kata umur 5 tahun. Kalau 5 tahun maksudnya sampai umur Nabi 6 tahun, setahun je tuan-tuan sempat manja-manja dengan mak. Tapi takdir Allah mengatasi segalanya. Ketika umur Nabi 6 tahun, Nabi telah dibawa oleh ibunya ke Yasrib, tempat di mana ayah Nabi dikebumikan, disembadikan, dan ditemani oleh pembantunya Ummu Aiman, pembantu kepada penama Aminah, untuk menziarahi kubur bapanya Abdullah. Di samping menziarahi bapa-bapa saudara baginda yang di sana. Setelah sebulan di Yasrib, mereka pun balik semula ke Mekah. Namun dalam perjalanan Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia, wafat di satu tempat namanya Abwa, iaitu satu tempat di antara Mekah dan Madinah. Maka ketika dalam perjalanan balik tu, bonda Nabi wafat, tuan-tuan. Jadilah Nabi anak yatim. Jadilah Nabi anak yatim. Dan ini Allah uji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda merasa sangat sedih kerana tak puas bersama dengan ibunda tercinta. Tak puas pada kasih sayang seorang ibu. Kerana ialah jarang berjumpa sejak tinggal bersama dengan ibu susuannya. Dan bila sampai di Mekah, Nabi dijaga pula oleh atuk kesayangan Nabi, iaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mengambil tanggungjawab untuk menjaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan, umur Nabi 6 tahun, ini satu peristiwa berlaku, bonda Nabi meninggal dunia. Kemudian Nabi pun dipelihara oleh datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sayangnya Abdul Muttalib pada cucunya ni, tuan-tuan, hingga lebih daripada anak dan cucu-cucu yang lain, hingga menyebabkan ada jugalah anak dan cucu yang lain yang jealous, yang cemburu. Punyalah Abdul Muttalib sayang pada Nabi, sehingga kan ada satu tempat duduk di dalam Masjidil Haram, di tepi Kaabah ketika itu, yang memang dibuat khusus oleh orang Mekah. Orang Mekah memang sangat menghormati Abdul Muttalib sebagai ketua mereka, dan dibuat satu tempat macam singgasana khusus, yang duduk situ hanya Abdul Muttalib saja. Orang lain memang takkan berani duduk dan takkan dibagi duduk dekat situ. Cuma bila satu hari Nabi tengah main-main dekat kawasan situ, Nabi duduk dekat kawasan dekat tempat duduk singgasana tu. Ada orang cuba nak alihkan, tapi Abdul Muttalib kata, jangan, biarkan. Biarkan. Maksudnya itulah satu orang kata pengiktirafan atuk Nabi, sayangnya atuk Nabi pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang cuba nak turunkan, Abdul Muttalib marah, jangan kau sentuh cucu aku. Biasa gitulah. Kadang-kadang bila orang yang dah ada cucu lagi, cucu pertama kadang-kadang sayangnya tu lebih pada anak sendiri kadang-kadang. Semua dia kan biasalah dan nenek-nenek kan, atuk-atuk kalau cucu balik kat rumah tu, wah sayang tu punya gembira kan. Anak sendiri tu memang tak berilah. Kadang-kadang memang orang kata cucu lah. Dia gendong mana sana sini, bawa apa cucu nak tu memang dibagi je lah. Dulu anak masa kecil-kecil nak minta macam-macam tak dibagi. Cucu kalau minta, insyaAllah dapat. Memang untung lah cucu. Biasa gitulah.
Tapi ini lagi-lagi Abdul Muttalib lebih lagi ni dia apa nama, ketika mana dia tahu cucunya ni, ayahnya dah tak ada, kemudian maknya pula dah tak ada, lagilah tanggungjawabnya itu, kasih sayang lebih-lebih lagi kepada Abdul kepada Rasulullah SAW. Satu lagi peristiwa dalam kitab sirah menyebutkan satu hari Abdul Muttalib pernah menyuruh Nabi cari pernah ada seekor unta hilang. Dia suruh cucu-cucunya carilah unta hilang. Maka di kalangan cucu ni Nabi lah pun pergilah cari. Bila atuk ni mungkin nak main-main aja pergi cari ada unta ni hilang, siapa dapat jumpa bagi hadiah ni Maka carilah semua cucu Abdul Muttalib ni cari masuklah bagi Nabi SAW. Tapi oleh kerana Nabi ni mungkin dia pergi tempat yang jauh, cari-cari tak jumpa, sampai orang lain semua dah balik, kecuali Nabi je yang boleh balik. Maka Abu Talib sangatlah risau, sangatlah dia risau. Sampailah orang kata apa, tak senang duduk, tengok tunggu dekat rumah, semua orang dah balik. Orang kata apa, dah jumpa dah unta itu, tapi Nabi tak sampai-sampai lagi. Maka dia pun pergilah cari dan jumpalah baginda Nabi SAW. Kata Abdul Muttalib, dia pun bersumpah, menyesal dia takkan lagi suruh Nabi cari apa-apalah lepas ni. Apa-apa kata dia lepas ni, nak main jangan cari-cari, jangan cari barang hilang lagi. Maksudnya begitu sayangnya Abdul Muttalib ni pada Nabi SAW. Namun sampailah umur Nabi 8 tahun, 6 tahun tu, maksudnya 2 tahun je. Sampailah umur Nabi 8 tahun bersama, dan 2 tahun dah tempohnya tu bersama dengan datuk Nabi SAW. Nabi diuji sekali lagi. Apa dia? Atuk Nabi meninggal dunia pula. Umur Nabi 8 tahun, Nabi kehilangan datuknya yang tercinta. Maka Nabi ditinggalkan. Nabi ditinggalkan oleh ayah sebelum lahir. Baru setahun nak bersama dengan kasih sayang mak, ditinggalkan oleh ibunya. 2 tahun nak merasai manjanya seorang datuk, atuknya pula meninggal dunia. Maka macam saya pernah sebut sebelum ini, kenapa Allah uji Nabi begitu? Kenapa Allah uji Nabi? Sebelum lahir ayah meninggal dunia, kemudian mak pula meninggal dunia, kemudian atuk pula meninggal dunia, supaya Allah nak ajar Nabi apa dia? Apa yang berlaku pada Nabi lepas ini, tak perlu lagi nak ingat pada makhluk, tak perlu lagi nak ingat pada mak, pada ayah, pada atuk, tapi terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum wafat, Abdul Muttalib berwasiat supaya apa? Supaya anaknya yang bernama Abu Talib untuk menjaga Nabi SAW. Walaupun dia tahu Abu Talib ni bukan orang kaya, di kalangan pak-pak saudara dan anak-anak Abdul Muttalib ni ada Abu Lahab, ada pak saudara Nabi yang lain yang lebih kaya, yang lebih orang kata apa, berkemampuan. Tapi Abdul Muttalib nampak orang yang betul-betul boleh jaga Nabi lepas dia tak ada, seorang anak yang walaupun hidupnya taklah kaya mana tuan-tuan, sederhana saja, anaknya ramai, kehidupannya tak kaya mana, sederhana, tapi Abdul Muttalib wasiat supaya apa? Lepas aku tak ada nanti, aku nak supaya Muhammad dijaga oleh Abu Talib. Maka bermulalah daripada itu, semua adik-adik yang lain pun dah dengar wasiat yang dibuat oleh ayahnya, maka tanggungjawab untuk jaga Nabi SAW selepas kewafatan Abdul Muttalib dijaga oleh pak saudara Nabi, iaitu Abu Talib. Baik. Maka Nabi pun dijagalah oleh Abu Talib pak saudara ni. Abu Talib menyayangi Nabi lebih pada anak-anak sendiri. Siapa yang jaga Nabi ni, tuan-tuan, Allah jadikan menyayangi Nabi ni lebih daripada orang, bahkan lebih pada anak sendiri. Kalau ada cucu, lebih pada cucu-cucu yang lain. Kalau orang macam ibu susuan, lebih sayang Nabi pada anak yang lain, walaupun anak susuan. Itulah orang kata apa, berkat orang kata apa, Nabi SAW.
Maka Nabi dijaga oleh Abu Talib. Berkat menjaga Nabi SAW, walaupun Abu Talib ni bukan orang kaya, tapi rezekinya tak putus-putus. Sehingga kan cukuplah orang kata apa, cukup untuk dia menyara, bukan hanya untuk keluarganya, bahkan cukup dan bahkan melimpah ruah kerana berkatnya dia menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang Nabi dengan Abu Talib, Nabi tak duduk goyang kaki. Nabi tak ambil kesempatan. Semua orang sayang aku ni, semua orang suka aku ni, aku relax ni. Tak, Nabi hidupnya berdikari. Walaupun duduk dengan pak saudaranya, Abu Talib tadi ni, Nabi tetap bekerja, berusaha sendiri. Bahkan dia ambil upah. Upahnya apa? Yang Nabi expert lah. Apa dia? Jaga kambing. Nabi bekerja sendiri. Kenapa? Nabi nak supaya bahkan dengan pekerjaan Nabi tu bukan hanya untuk diri Nabi, Nabi bantu juga pak saudara Nabi. Dapat upah, dia bagi pada pak saudara. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan, Nabi duduklah dengan Abu Talib. Dan Nabi bersama Abu Talib lama, tuan-tuan. Lama dengan Abu Talib. Cuma ada beberapa peristiwa yang berlaku ketika Nabi meningkat umur dewasa, remaja, sampai umur Nabi 12 tahun. Ketika umur Nabi 12 tahun, Nabi diajar oleh Abu Talib, selain daripada Nabi mengumpulkan kambing, Nabi diajar berniaga. Kerana memang ketika itu masyarakat Arab ni bukan budayanya memang suka berniaga. Memang suka berniaga. Berniaga di mana? Bukan hanya dekat dalam saja, bahkan sampai keluar. Tempat yang famous, yang terkenal ketika itu untuk berniaga ialah di negeri Syam. Negeri Syam sekarang ni itulah, ada Palestin, ada Jordan, daripada Syria, itu negeri Syam satu ketika dahulu. Tempat mengatakan apa, belah utara daripada Jazirah Arab tu. Di situlah tempat mengatakan apa, tempat yang memang orang Arab kalau nak berniaga pergi di situ ulang alik, berulang alik. Hinggalah umur Nabi 12 tahun. Setelah 4 tahun dijaga oleh atuk Nabi, pada umur 8 tahun sampai umur Nabi 12 tahun, maka bila Abu Talib nampak, ada saudara aku ni dah pandai berniaga ni, maka dibawalah Nabi ni berkata cari pengalaman, keluar daripada kota Mekah, pergi ke negeri Syam, nak tengok jalan-jalan negeri orang, tengok pengalaman. Baik. Cuma dalam perjalanan Nabi, ini satu peristiwa, ketika umur Nabi 12 tahun ni berlaku tentang kesannya. Ketika mana dalam perjalanan rombongan kafilah dagang Abu Talib bersama dengan Nabi ni, nak menuju ke negeri Syam. Kafilah ni ataupun rombongan dagangan ni telah singgah di satu tempat, di antara perjalanan tu, namanya Bahira, ataupun Buhairah. Maka dalam singgahan itu berlaku satu peristiwa. Apa dia? Di Bahira itu atau Buhairah itu ada seorang pendeta, pendeta Nasrani, yang memerhatikan setiap kali adanya rombongan dagang ni, memang tempat dia tu tempat yang terkenal lah. Orang akan singgah nak minum air, kadang-kadang nak bermalam kejap, dia akan bagikan tengok. Cuma untuk kali ni, bagi kafilah dagang yang datang kali ni, dia rasa agak lain sikit. Kenapa? Dia telah melihat beberapa perkara yang luar biasa telah berlaku. Baik. Apa dia, tuan-tuan? Disebutkan apabila rombongan kafilah dagang Nabi ni singgah di tempat itu, dan pendeta Nasrani yang ketika itu duduk, dia memerhatikan daripada jauh. Dia nampak apa yang luar biasa. Satu, ada awan yang mengiringi rombongan ni, daripada jauh tadi sampailah ke tempat dia. Ada seketul awan yang seolah-olah meneduhi, ada seseorang yang istimewa dalam rombongan kafilah dagang ni. Awan itu ikut sampailah, orang kata apa, tempat disinggah di tempat kawasan itu.
Dan awan tu masih lagi berada di atas itu. Dan dia nampak pokok-pokok, batu-batu semua sujud kepada rombongan kafilah dagang ini. Dia nampak dengan mata rohani dia. Orang lain tak nampak tuan-tuan, tapi dia nampak pendeta ni masih berpegang kepada ajaran Taurat dan Injil yang asal. Pendeta ni. Dan ketika itulah dia rasa teruja, dan dia pun mengarahkan pembantu dia pergi jumpa dengan orang yang tengah singgah ni, jemput rombongan ni untuk minum-minum kat rumah. Jemput orang ni minum-minum. Minum-minum. Maka dia jemputlah tuan-tuan. Semua pun masuklah ke dalam rumah pendeta tadi. Maka dia jamulah. Cuma dalam ramai-ramai itu, pendeta tadi dia cari. Dia nak cari orang yang istimewa ni, yang bersama dalam rombongan dagang. Maka dia cari-cari. Dia pun kira lah. Maka dia tanyalah pada Abu Talib, ketua rombongan ketika itu. Tuan, terima kasih datang, sudi memenuhi jemputan kami ni. Cuma nak tanya, ada lagi ke yang belum masuk, yang belum jamak makanan kami? Kata Abu Talib, dia pun jawablah, macam semua dah ada, macam semua dah ada gitulah. Kita pun tak ingat siapa semua dah makan-makan ni, dan penat-penat. Tiba-tiba kata pendeta tadi ni, tak mungkin semua dah ada dalam rumah ini. Saya yakin mesti ada yang tertinggal. Maka Abu Talib pun tengok. Oh ya, kata dia, ada seorang budak yang mungkin dia kepenatan, dia ada dekat bawah pokok, tengah bersandar dekat luar tu. Maka pendeta tadi ni pun rasa lebih teruja. Dia pun keluar rumah, dia cari, dia tengok awan masih lagi berada di atas pokok tempat ada seorang budak sedang bersandar, sedang betul. Maka itulah orang yang dicari-cari, yang ditunggu. Kenapa tuan-tuan? Apa yang peristiwa yang berlaku itu sebenarnya dia telah perhatikan sejak sekian lama. Dia tunggu peristiwa itu berlaku. Kenapa yang telah ditulis dalam kitab Taurat, kitab Injil, memang tanda-tanda itu sedang berlaku di hadapan dia. Dia tunggu lama dah. Dan hari itu Allah izinkan untuk berlaku depan mata dia. Dan dia pun mendekati budak ini. Siapa dia? Rasulullah lah. Maka perkara pertama dia uji kepada Rasulullah. Dia tahu kalau ini bukan sebarangan orang, bukan kalian-kalian orang. Maka dia kata, wahai budak, demi Lata dan Uzza, kenapa kau tak masuk rumah aku dah panggil kau ni untuk makan. Maka Rasulullah telah menunjukkan wajah yang tak suka kepada nama berhala. Maka Nabi pun balas balik, maaf tuan, jangan sebut nama tu. Saya paling benci dengan nama yang tuan sebut tadi. Maka bertambahlah bertambah teruja lah pendeta tadi ni nak tahu siapa budak ni. Maka dia pun tanyalah siapa nama sebelum tu tuan-tuan minta maaf, sebelum tu dia tanya kepada Abu Talib masih dalam rumah lagi, siapa yang kat luar tu, siapa yang kat luar tadi tu, yang duduk bersandar, yang tak masuk lagi tu. Kata Abu Talib, itu anak aku, kata Abu Talib. Kata pendeta tadi ni, demi Allah, aku yakin, saya yakinnya budak yang kat luar tu tak mungkin mak dan ayah dia masih hidup. Maksudnya pendeta ni dah tahu dah. Dia kata demi Allah, kata dia cakap pada Abu Talib, budak yang kat luar ni, yang tak masuk ni, tak mungkin mak ayah dan ayah dia masih hidup lagi. Maka kata Abu Talib kata dia pun rasa, iyalah betul, itu bukan anak, itu anak saudara. Maka jumpalah dia dekat luar. Maka dia tanyalah beberapa soalan. Dan akhirnya tuan-tuan, perkara yang terakhir yang diminta ialah, boleh tak pakcik, saya nak tengok belakang tubuh anak. Kenapa? Telah ditulis dalam kitab Taurat dan Injil, apa dia? Lelaki yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti ni, yang bakal jadi orang hebat di akhir zaman itu, ialah akan ada tanda dekat dua pundak belakang dia ni, iaitu tanda pertemuan nubuah. Satu tanda bulat warna hitam, tuan-tuan, itu tanda kenabian yang hanya ada pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Maka bila dilihat tanda tu benar-benar wujud dekat budak ni, maka dipeluklah budak tadi tu
oleh pendeta tadi, dan dia bawa masuk ke dalam. Dia jumpa dengan Abu Talib. Dia kata, dia pesan dekat Abu Talib, "Wahai tuan, yakin saya, anak yang tuan bawa ni bukan sebarangan orang. Dan saya mohon tuan, tolong jangan teruskan perjalanan tuan untuk pergi ke negeri Syam. Kenapa? Saya takut kalau orang-orang Yahudi yang jahat-jahat ni nampak tanda-tanda yang saya nampak ini dan nampak pada mereka, saya mereka akan bunuh, mereka takkan biarkan budak Islam selamat." Dan oleh kerana Abu Talib dengar gerun juga dia rasa benda yang agak luar biasa berlaku, maka dia pun ambil keputusan. Yang lain disuruh pergi teruskan ke Syam, dan dia sendiri bawa balik Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang semua ke Mekah. Itulah peristiwa yang berlaku ketika umur Nabi berapa tahun? 12 tahun. Tuan-tuan, begitulah beberapa peristiwa yang berlaku ketika dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya Nabi ni, tanda-tanda kenabian Nabi ni memang ditunggu-tunggu. Sebelum kelahiran Nabi memang dah diceritakan dalam kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dah diceritakan tentang bagaimana Nabi lahir, dekat mana Nabi lahir. Dan bila Nabi dah lahir, dan diceritakan pula apakah ciri-cirinya. Anak yatim piatu, umur sekian akan datang ke tempat sekian, sampailah nanti apa yang berlaku, Nabi kahwin dengan siapa, anak Nabi berapa orang, kemudian Nabi akan berhijrah ke mana. Semua tuan-tuan, kehidupan Nabi ni telah pun diceritakan oleh Allah Ta'ala. Allah dah khabarkan dalam kitab-kitab terdahulu. Lepas itu bagi orang-orang yang Allah bagi kitab, khususnya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristian ni, sebenarnya Allah Ta'ala sebut apa? Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang aku beri kitab ini, kata Allah, mereka mengenal Nabi, kenal semua Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Setiap ciri-ciri itu detail, terperinci, diceritakan dalam kitab. Sebab itu bila mana kita tengok setiap kali Nabi dalam peristiwa di Bahira tadi ni, pendeta tadi itu nampak dengan jelas bagaimana itulah dia tanda Nabi SAW ialah seorang Nabi. Walaupun belum lagi dilantik jadi Nabi secara rasminya, tapi tanda-tanda itu Allah telah tunjukkan ketika umur Nabi seawal 12 tahun lagi. 12 tahun lagi. Baik, itulah tuan-tuan yang berlaku ketika umur Nabi 12 tahun. Dan Nabi dipelihara oleh Allah Ta'ala dari kecil hinggalah remaja. Kalau remaja lain zaman Arab Jahiliyah tu, kalau zaman kanak-kanak lah, kita tahu lah kanak-kanak tuan-tuan, Nabi, zaman kanak-kanak Nabi tak sama dengan kanak-kanak yang lain yang sezaman dengan Nabi. Tak samanya macam mana Allah pelihara Nabi ketika anak-anak Jahiliyah yang lain ialah budak-budak main batu, kadang-kadang telanjang bugil, Nabi tak. Allah pelihara Nabi tak main-main macam orang lain. Nabi tetap menutup aurat. Allah jaga pandangan Nabi SAW. Allah pelihara Nabi. Pernah dalam satu kisah, Datuk Nabi pernah bawa Nabi pergi konsert, tuan-tuan. Datuk Nabi pernah bawa Nabi pergi konsert tau. Adalah konsert cara jahiliah lah. Mungkin tunjuk langit tu Jom ibu, betul ibu betul agaknya Tapi kata Nabi sendiri cerita dalam hadis ni, ketika aku dengan datuk aku duduk dalam majlis yang penuh dengan belalaian itu, tiba-tiba aku dingantukkan oleh Allah Ta'ala dan aku tertidur. Sepanjang daripada awal program itu bermula sampailah habis, bangun-bangun dah habis dah. Itu Allah pelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kehidupan Nabi dari kecil sampai remaja sentiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah tak izinkan untuk lihat benda-benda yang melalaikan. Nabi Allah tak izinkan hidup ataupun bersama dengan kanak-kanak ialah. Walaupun Nabi kanak-kanak, tapi kanak-kanaknya Nabi SAW Allah pelihara. Allah pelihara. Dia tak sama macam orang lain. Sampailah Nabi duduk dengan empat saudara Nabi, sampailah umur Nabi 25 tahun. Azan pukul 8. Baik, kalau sempat insya-Allah kita akan
sampai kepada bab Nabi nak berkahwin ni tuan-tuan. Ini menarik ni. Bab umur Nabi 25 ialah Nabi berlaku peristiwa besar, Nabi bertemu jodoh dengan isteri Nabi, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Baik. Cuma sebelum nak bawa pada cerita Nabi berkahwin, ada dua peristiwa yang berlaku ketika umur Nabi 25 tahun. Nabi terlibat dengan dua perkara besar Nabi, iaitu ketika umur Nabi 25 tahun berlakunya peperangan Fijar. Peperangan Fijar ialah perangan antara bangsa Bani Quraisy dengan bangsa Bani Qais. Orang Arab ni memang suka berperang, memang suka berperang. Tapi dalam peperangan ni, peperangan yang berlaku, kenapa nama perang Fijar? Kerana peperangan ni berlaku pada bulan haram. Orang Arab teruk mana pun mereka berperang, bermusuh, tapi kalau bulan haram mereka akan hormat. Bulan haram ni Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan haram. Dan satu lagi yang terakhir bulan Rajab. 4 bulan ni memang kalau kau nak gaduh macam mana pun bulan lain, Ramadan ke, Syawal ke, tapi Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, ini memang bulan haram, mereka tak akan berperang. Tapi berlaku juga oleh kerana satu dendam yang apa yang tak dapat dihalang, berlaku peperangan Fijar. Nabi terlibat dalam peperangan ni. Kata Nabi, aku terlibat dalam peperangan Fijar. Apa tugas Nabi ketika itu? Ketika umur Nabi 25 tahun kan, Nabi bertugas sebagai pengutip anak-anak panah ni. Nabi bila mana jatuh anak-anak panah, Nabi kutip balik, Nabi bagi pada pak saudara boleh. Itulah, itu tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peperangan ini berlaku pada bulan Zulkaidah disebutkan, dan dinamakan perang Fijar kerana perang ini perang yang sangat kotor, kerana apa? Mengotori bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Itu peristiwa yang berlaku ketika umur Nabi 25 tahun ni. Nabi terlibat dalam peperangan ketika itu perang Fijar. Dan lepas 4 bulan lepas perangan Fijar, Nabi terlibat dalam satu peristiwa Haflul Fudul. Haflul Fudul ini orang kata apa? Macam perjanjian, macam satu sumpah yang dibuat oleh orang Arab ketika itu. Lepas 4 bulan perangan Fijar, berlaku satu lagi peristiwa, yang mana peristiwa ni Nabi suka. Nabi kata apa? Kalau Haflul Fudul ni perjanjian untuk memerangi orang-orang zalim ni, memerangi orang-orang jahat ni, aku ada, kalau ada zaman Islam, aku tetap akan suka. Walaupun zaman ni Haflul Fudul ni berlaku ketika belum lagi Islam, Islam belum datang lagi. Nabi sangat menyukainya. Kenapa? Kerana Haflul Fudul ni berlaku, orang Arab bersatu hati untuk membela. Ada satu orang ni, dia kena tipu dalam perniagaan. Bila mana dia menuntut bela, dia nak baliklah hak dia, ada orang tak layan. Tapi oleh kerana ada satu kelompok lain nampak, ini walaupun bukan orang kita, yang ini walaupun orang kata apa, orang luar daripada bangsa kita, tapi dia kena tipu ni, maksudnya kita kena bela juga, dia ni kena zalim. Maka peristiwa itu menyebabkan orang Arab ketika itu, walaupun dia kafir, tapi dia sangat mementingkan keadilan. Maksudnya ketika itu orang-orang Arab Quraisy, khususnya di Mekah, dia sanggup untuk membela seorang yang telah dizalimi, yang telah dia dikhianati, untuk dapatkan balik hak dia. Ini berlaku Haflul Fudul. Haflul Fudul ketika mana umur Nabi 25 tahun. Dan sampai nanti insyaAllah kita akan masuk pada bab sebelum Nabi bertemu jodoh dengan isteri Nabi Sayyidah Khadijah. Nabi ada peristiwa Nabi kembali berniaga ke Syam kali kedua. Ketika umur 25 tahun, tapi ketika itu Nabi dah dewasa. Dan ada peristiwa-peristiwa menarik juga yang berlaku ketika dalam perjalanan Nabi untuk berniaga kali kedua ke negeri Syam. Dan balik itu nanti kita akan masuk kepada bab Nabi berkahwin dengan isteri Nabi, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita tangguh semua dia. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر